Ini lauk ni menambah nama dia. Lauk apa Pida? Lauk menambah. So ini nak masak simple je. Okey. Sambal kentang balado tambah petai sikit. Okey. Bawang ni nak sedap banyak sikit lah. Memang sedap lah kalau kita banyak kan. So ni kentang tempe yang kita dah goreng. Ini kena minyak extra lah kalau nak sedap kan. Kentang tu kita masukkan cili merah, gula sikit, campur cili hijau sikit, bawang sikit, lepas tu bawang putih sikit. Ni so tak belacan sikit. So kita masukkan bawang tadi yang kita dah tulis nipis-nipis. Okay. So agak-agak dah layu bawang kita masukkan tadi cili yang kita dah chop tadi masukkan sikit asam jawa. Masukkan petai. Okay, dah masuk garam, dah masuk sup perisa. Buka api ni kan. Buka api. Biarkan dia kurang menghidup dulu. Masukkan tempe dengan kentang yang kita dah goreng tadi lah. Okay, lepas tu nanti baru kita masukkan ikan bilis supaya dia tak lembek dan layu. Agak-agak dah ni lembek. Masukkan semua dia. Sekali. Gitu. Kacau lah. Dah siap.